Cara aku move on dari kehilangan orang tersayang. Jujur, aku tak move on. Aku cuma move with it. Setiap hari, aku bawa rindu tu sekali. Aku belajar hidup sambil pegang luka, bukan buang luka. Aku berhenti tanya kenapa dan mula bisik dalam hati, Ya Allah, kuatkan aku walau sedikit. Aku ajar diri terima bahawa orang yang aku sayang tak hilang. Dia cuma berpindah ke tempat yang lebih selamat daripada dunia ni. Aku lepaskan perlahan, bukan kerana dah tak sayang, tapi sebab aku nak tenangkan jiwa sendiri. Dan hari ni kalau aku nampak senyum, itu bukan tanda aku dah lupa. Itu tanda aku sedang belajar berdamai. Move on? Tak. Aku cuma belajar hidup dengan kasih sayang yang tak lagi boleh dipeluk, tapi masih kuat dalam doa.